Assalamualaikum. Hari ni aku berseorangan. Hari ni aku terajang dapat jemputan untuk pelancaran rasmi Seremban United. So start daripada pukul 9 pagi tadi dia orang dah ada pelancaran Seremban United Football Academy. Lepas tu menjelang dalam pukul 11 pagi kan kami dijemput untuk menyaksikan sesi pengenalan pemain untuk Seremban United FC. Seremban United FC ni dia akan bertanding dalam pertandingan dalam kejohanan Liga Perdana Negeri Sembilan, Liga Premier Negeri Sembilan, iaitu Liga A3 Negeri Sembilan yang akan diadakan bulan 1 nanti. So dia akan lancar tim dan lancar jersey sekali hari ni. So kita tengok menarik tak menarik jersey dia. Kenapa Seremban United Football Academy? Sebab saya dimaklumkan dan diorang punya football development dia sangat teratur, and then dia punya coaching staff semua pun yang berkaliber, and then dia punya squad utama dia pun memang power. Lepas tu saya tengok diorang punya cara diorang mengajar, cara diorang training pun sangat organized. So saya impressed lah dengan diorang punya academy ni. So that's why saya bawa anak saya dengan harapan dia dapatlah belajar macam mana nak main bola dengan betul, so that the grassroots development tu cantik lah. Anak sekarang umur berapa? Anak saya sekarang umur 12. Umur 12. So sebelum ni ini baru first academy or ini adalah academy yang first untuk dia. Sebelum ni dia main suka-suka je lah dekat sekolah. Tapi lepas saya buat survey dekat sini ada kelab mana, siapa yang bagus, so saya direkomend lah Sufa ni memang antara yang terbaik lah. Dan saya pun tengok hari ni memang betul. Apa yang saya nampak memang organized, and then training dia pun hebat. Saya rasa Sufa ni one of the best lah dekat Seremban so far. Harapan in future for this academy? Sekarang ni budak-budak dah macam kurang bermain sukan padang, semua e-sport. So bila macam anak saya dia tengok tim besar ni main cantik, dia pun ada menarik minat diorang, and then training dia pun cantik. So akan bantulah, akan bantu budak-budak muda yang ada bakat, bolehlah potensi diorang boleh dibawa ke depan untuk satu hari nanti boleh mewakili Negeri Sembilan, dan harapan besar kalau dari Negeri Sembilan pergi ke Malaysia lah. Okay, Sanji, ini your first experience with Football Academy? Ya, ni dulu. So macam cerita sekali, ni adalah first training. Macam mana pengalaman hari ni? Menarik kan? Menarik. Senang tak berkenalan dengan semua kawan-kawan? Senang. Coaching baik. Semua baik. So you expect you akan lebih lama ke di akademi ni? Dalam berapa tahun ke apa? Bila saya graduate kat sini. Sampai graduate kat sini? Okay, thank you.
ni kita ada pelancaran Seremban United FC bertempat di RSC Sendayan. So far kita nak memperkenalkan kepada semua siapa itu Seremban United, apa misi dan visi Seremban United dan apa target Seremban United pada masa akan datang. Secara tidak langsung dia memberi dan membuka peluang kepada kebanyakan player yang orang kata mencari tim tapi tiada peluang. So dekat sini kita bagi peluang. Kita bagi peluang yang sama rata. Siapa yang diberi peluang akan menunjukkan apa yang perlu di atas padang lah. So far preparation team berjalan seperti yang dirancang. Semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni kita sedia maklum musim hujan. So venue tu bertukar-tukar sebab kita nak menjaga kualiti padang serta kualiti liga yang akan kita anjurkan tu nanti. Sebab kita tak nak ada masalah kemudian hari. Target pasukan kami sudah semestinya kalau kita tanya pada semua pasukan nak menjadi juara. Tapi kami akan proses step by step. Kami akan fokus pada grouping dulu. Selepas tu skuad akhir, separuh akhir dan seterusnya. Jika ada rezeki kita akan ke final terus lah. Itu target utama pasukan lah. Tapi kita akan step by step. Okey, dan saya fahamkan hari ni ada pelancaran 3 perkara lah pelancaran dia. First sekali akademi. Akademi Seremban United Football Academy. Lepas tu pelancaran skuad Liga Premier Negeri Sembilan tahun depan. Lepas tu ada buat liga. Ya betul. Okey, start cerita daripada akademi dulu macam mana? Okey, so far akademi kita ada buat untuk setiap hari Sabtu dan kita punya coach adalah sangat-sangat yang berpengalaman. Untuk bulan 12 ni kita buat training secara percuma. So bulan 1 nanti baru pihak pengurusan akan decide untuk berapa allowance untuk bulanan. So far kalau parents yang nak daftar untuk anak akademi masih lagi boleh daftar untuk sekarang. Kita dah ada hampir 40 daripada U10, U6 tahun, 10 tahun, 16 tahun dan ke bawah lah semuanya. 16 tahun pun ada 16 tahun pun ada. Okay. Dan coach kita memang dijamin memang yang dah ada lesen lah, grassroots. Okey, untuk pelancaran skuad utama Seremban United Football Club telah pun dilancarkan tadi. So far kita dah ready untuk sebenarnya Liga Premier Negeri Sembilan tapi ditunda atas faktor-faktor cuaca dan sebagainya. And then kita akan prepare satu tournament khas yang untuk prepare untuk liga akan datang lah. Contoh kita sekarang ni kita tengah prepare NS Super Cup. Dan sekarang ni kejap lagi akan berlangsungnya undian untuk tengok siapa yang lawan siapa. Actually NS Super Cup ni kita buat 4 penjuru saja. Kita main format liga dan ada skuad utama Randuk, skuad utama Seremban City, skuad utama Nazuri FC dan Seremban United sendirilah. Liga ni dibuat untuk kita ready untuk akan datang. Dan liga ni kita ada dia punya hadiah utama lah. So kalau nak tahu lebih lagi, stay tune dekat IG ke apa, kita akan update dekat situ. IG Seremban United lah. IG Seremban United atau IG saya sendiri iaitu Jahat Pisel.